jalan lainah. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih, firmanullah ta'ala hudan lil muttaqin. Jadi Alkitab itu, Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksud hudan lil muttaqin? Khabarun sanin. Dia kata hudan tu hudan tu jadi khabar yang kedua. Khabar bagi itulah zalikal kitab tu kan. Kemarin tu zalikal kitab jadi mubtada, la raiba fihi tu khabar yang pertama, hudan tu khabar yang kedua. Apa maksud hudan? Ai hadin. Hudan tu masdar, dia nak isim fa'il. Hudan ai hadin, yang menunjuk. Jadi Quran itu petunjuk, yang menunjuk. Menunjuk tu bagi siapa? Lil muttaqin, bagi segala orang-orang yang bertakwa. Bagi segala orang-orang yang bertakwa. Baik. Apa maksud orang yang bertakwa di situ? As-sairina, orang-orang yang nak jadi. Orang-orang yang nak jadi ila taqwa, kepada takwa. Bimtisalil awamiri, dengan menjunjung segala suruhan, wajtinabin nawahi, dan dengan menjauhi segala larangan. Sebab apa mereka ini dinamakan orang yang bertakwa? Littiqaihim, kerana mereka jaga diri mereka. Bizalika, dengan demikian itu, demikian takwa itulah, naro, akan api neraka. Mereka jaga diri mereka dengan demikian itu, demikian tadi tu, imtisalil awamir wajtinabin nawahi tu, naro, akan masuk ke dalam api neraka. Baca naro nah. Tengok sikit, cuba tengok. Allah Ta'ala kata lil muttaqin. Suyuti dia tafsir lil muttaqin dengan maksud orang yang nak jadi kepada takwa. Apa maksud? Maksudnya kalau orang tu dah bertakwa, memang dah jadi petunjuk dah. Betul tak? Maksud petunjuk bagi orang bertakwa tu orang yang ada cita-cita, berkeinginan untuk menjadi orang yang bertakwa, petunjuk. Adapun untuk orang bertakwa yang sedia untuk takwa dah, memang petunjuk dah. Sejak daripada dulu lagi Quran dah jadi petunjuk untuk dia. Adapun orang yang baru nak bertakwa, Quran pun jadi petunjuk juga untuk dia. Sebab itu Suyuti dia tafsir macam tu. Dia tafsir dengan sairin. Tu. Seolah-olah dia nak beritahu kata Quran ini bukan petunjuk untuk orang hak dah bertakwa dah. Petunjuk juga kepada orang hak baru berubah nak bertakwa. Quran itu petunjuk. Masuk semua. Orang hak bertakwa pun Quran tu jadi petunjuk. Orang hak baru nak berubah tu pun, hak tu pun Quran tu jadi petunjuk untuk dia. Itu maksud. Maksud takwa di situ dia sebut dah, menjunjung segala arahan dan menjauhi segala larangan. Ini orang panggil takwa orang yang khas dia bagi. Dalam Sawi Jalan Lain tu ada sebut tu. Nah, dia kitab ni dia ada syarah dia. Hak cikgu bawa tu. Hak tu Sawi Jalan Lain ada. Sawi Jalan Lain. Hak tu Imam Sawi, dia syarah atas Jalan Lain. Banyaklah syarah dia ni. Tapi hak popular hak selalu orang dia pegang tu Sawi Jalan Lain. Ataupun dipanggil Hasyiah Jamal atas Jalan Lain ada. Tapi mahal sikit tu, atau ratus 4 jilid kat rumah ada. Cuma hak kita baca ni Jalan Lain sajalah. Cuma rujukan itu boleh tengok dalam Hasyiah Sawi Jalan Lain tu. Dalam Hasyiah Sawi Jalan Lain tu dia kata takwa yang menjunjung perintah, menjauhi larangan, hak ni orang panggil takwa orang yang khawas, orang yang khas ni panggil. Kalau takwa orang awam ni takut syirik, itu takwa orang awam. Orang kampung, masyarakat umum. Tu takwa orang awam. Orang awam kalau buat syirik, aku takutlah syirik-syirik ni, mensyirikkan Tuhan, menduakan Tuhan. Itu takwa orang awam. Orang awam orang tu je. Tapi takwa orang khawas, orang khawas ni, orang khas. Orang khas ni dia junjung segala perintah, dia jauhi segala larangan. Itu takwa orang khas ni bagi. Dia ada satu lagi dipanggil takwa orang yang khawasul khawas. Takwa orang yang lebih khusus daripada orang hak khusus.
Orang hak mana? Orang tu orang yang dia takwa, dia tak mau fikir benda lain, semata-mata fikir Allah Taala saja. Itu takwa khawasul khawas. Jadi ada 3 itu kata Sawi Jalalain, kata Imam Sawi, dia kata 3. Takwa orang awam, takwa takut kepada syirik. Itu takwa orang awam, paling rendah sekali lah. Tapi takwa lah juga, takwa takut pada syirik. Yang kedua, takwa orang khawas, dia junjung segala perintah, dia tinggal segala larangan. Itu takwa orang khawas. Ada takwa khawasil khawas, dia takwa lebih khusus daripada orang hak khusus, lebih dalam lagi. Dia takwa dengan maksud tak mau fikir benda lain, hanya fikir Allah Ta'ala sahaja. Itu dahsyatlah tu. Orang hak tinggi sekali lah tu. Jalan habis itu. Allazina yu'minuna, siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman. Apa maksud yu'minuna? Yusaddiquna, orang-orang yang percaya. Tu orang kata yu'minun. Yu'minun tu beriman. Beriman dengan maksud percaya. Bil ghaibi, dengan benda ghaib, benda hak tak nampak depan mata. Apa dia maksud bil ghaibi? Bima, ni ciri orang beriman. Ciri hak paling utama sekali orang beriman, dia beriman dengan benda ghaib. Kalau dia tak boleh beriman dengan benda ghaib, tak beriman lah. Orang kafir dia tak beriman dengan benda ghaib ni. Benda ghaib ni benda tak nampak, benda sam'iyat, benda hak dengar saja. Daripada Quran, daripada hadis, tu dia panggil sam'iyat, dengar je. Tengok tak benar pun, tapi beriman, tapi percaya. So sebab Allah Ta'ala sebut tu, ciri orang beriman yang paling utama, beriman dengan benda ghaib ni. Paling utama sekali. Apa dia maksud bil ghaibi? Bima ghaba, dengan perkara yang ghaib, yang tak ada depan mata kita. Anhum, daripada mereka itu. Mereka itu al-muttaqin tadi. Benda yang tak ada depan mata orang bertakwa. Apa dia benda yang tak ada tu? Minal ba'si, daripada dibangkitkan daripada lubang kubur. Wal jannati, syurga. Wan nari, dan juga neraka. Itu maksud beriman dengan benda ghaib. Benda hak tak ada depan mata, kita beriman. Itu benda hak kita dengar saja, benda sam'i. Tu. Ni tengok hak ni, beriman syurga, neraka, beriman hari kiamat. Semua benda-benda yang berkaitan tu. Wa yuqi'at, tengok mula-mula sekali beriman dengan benda ghaib. Lepas tu barulah ciri yang kedua, semayang. Kalau semayang saja tak beriman tak jadi, benda ghaib tak beriman tak jadi. Semayang hak nombor 2. Ciri yang kedua, wa yuqimunas solah, atau pada yu'minun, dan mereka juga mendirikan semayang. Apa maksud mendirikan semayang? Tengok, ayatuna biha bihuquqiha, itu maksud mendirikan semayang. Yakni mereka bawa datang dengannya, dengan solat, dengan hak-haknya, hak-hak solat. Lepas semayang ikut syarat, rukun, khusyuk. Itu baru betul yuqimunas solah. Kalau setakat yuqimunas solah, tak ada yang tadi tu, bukan semayang lah. Semayang tak sah lah. Paling-paling kurang bagi ada syarat, bagi ada rukun. Khusyuk tu, apalah hak tu soal dalaman, kena ada juga. Tapi kalau tak bawa dengan hak-hak semayang, itu bukan semayang. Sebab tu Imam Suyuti dia tafsir, maksud mendirikan semayang, dia bawa semayang dengan hak-hak semayang. Maksudnya daripada segi zahirnya syarat, rukun, tu zahir. Hak semayang hak zahir tu. Hak semayang hak batin apa dia? Khusyuk, ikhlas, merendah diri. Ini baru orang bertakwa hak betul-betul ya. Hak betul semua hak ni. Bukan semayang itu habis tak ada. Semayang ni maksudnya solat yang dalam keadaan dia menghayati benda-benda tadi tu. Itu habis. 2 tu ciri yang kedua orang beriman. Ciri yang ketiga orang beriman apa dia? Wa mimma razaqnahum. Apa maksud wa mimma razaqnahum? Wa mimma razaqnahum dia tafsir a'tainahum, dan daripada apa yang kami berikan akan mereka itu. Mereka itu al-muttaqin. Benda yang Allah Taala bagi rezeki kat depa, depa buat apa? Yunfiquna, mereka infak. Infak itu fi ta'atillah. Fi itu dengan maksud kerana mentaati Allah Taala.
Fi tu kalau ikut pada dalam, tapi sini fi kata sawi, fi dengan maksud ta'liliyah, dengan maksud kerana. No, yunfiquna fi ta'atillah dengan maksud mereka infak kerana mentaati Allah Taala. Infak ni hak wajib dengan hak sunat. Zakat, kafarah, itu bayaran denda hak depa buat salah ke apa ke, kena bayar denda. Infak wajib, nafkah kepada keluarga, mak ayah yang susah. Dan juga yang sunat. Yang sunat ni sedekah sunat, belanja keluarga, belanja keluarga bagi mewah sikit, itu fi ta'atillah. Itu masuk semua fi ta'atillah. Semua kerana Allah Taala. Jadi kita boleh faham yunfiqun tu bukan dengan maksud hak wajib saja, hak sunat pun masuk juga. Itu ciri orang beriman. Kalau kata dia sedekah hak wajib, hak sunat tak buat, beriman juga, tapi tak menepati kesempurnaan ciri orang beriman. Itu dia. Kalau hak wajib pun buat, hak sunat pun untuk sedekah juga, dia duk wakaf juga. Ini masuk dalam ayat wa mimma razaqnahum. Apa hak kami bagi kat depa, rezeki depa. Itu ciri yang keberapa? Ciri yang ketiga. Lagi wallazi okey. Hak ni tengok, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika ay Qur'anu. Itu maksud, bukan ay Qur'ani. Gitu, baca gitu. Dan seterusnya ciri orang beriman lagi, orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada engkau, yakni Muhammad Rasulullah, yakni Quran, ay Qur'ani. Ini khusus Allah Ta'ala nak i'tirad ataupun Allah Ta'ala nak bagi sedar puak-puak Yahudi dengan puak Nasrani. Hampa nak beriman, hampa kena beriman dengan Quran. Hak jadi tu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, apa semua tu hak tu lebih khusus kepada selain ahli kitab. Selain daripada ahli kitab. Tapi kalau allazina yu'minuna bima unzila ilaika, ini khusus pengajaran untuk kita. Cuma khususnya lebih khusus kepada orang Kristian dengan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi tak mau beriman dengan Quran. Jadi ayat ni ada setengah kata asbabun nuzul dia nak turun kepada orang-orang ni lah, orang-orang yang apa dia, ahli kitab. Ahli kitab. Tu nombor satu tu ada tu asbabun nuzul tu. Hak ni asbabun nuzul ni hak Imam Suyuti juga ni. Asbabun nuzul hak Imam Suyuti juga. Tu boleh tengok, boleh baca sendiri. Dia ada apa ni, dia kata asbabun nuzul 4 ayat yang pertama itu daripada surah Baqarah turun kepada orang mukmin. 4 ayat yang pertama, no? Masuk ayat yang 2 yang terakhir tu, ayat kelima dengan ayat kelima, ayat kelima dengan ayat ke-6 tu, dia lebih khusus kepada puak kafirin lah. Tu ada setengah kata lagu tu, baca sendiri lah tu. Jadi hak ni kalau ikutnya, kalau dalam sawi tu dia kata khusus kepada puak Yahudi dengan puak Kristian, supaya mereka sedar, supaya beriman dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga mereka beriman dengan apa yang diturunkan daripada sebelum kau. Apa dia benda yang diturunkan sebelum kau? Ai Taurati wal Injili. Tu wa ghairihima. Taurat, Injil dan selain daripada Taurat dengan Injil. Beriman, barulah dia panggil orang beriman. Jadi kalau kita kata orang ahli kitab dia semayang contoh, ataupun dia infak, dia beriman, dia yang meyakini ada syurga neraka, tapi Quran tak mau beriman, tak jadi, bukan Islam. Orang Islam ni kena beriman tu. Beriman dua tu, maka jadilah orang Islam. Kalau tak. Taurat, Injil ni memang dia beriman dah. Tu Quran tu. Cuba tengok ayat ni. Mula-mula Allah Ta'ala sebut ada Quran dulu, Injil dengan Taurat selepas tu. Mula-mula apa dia? Bima unzila ilaika. Mula-mula Quran dulu. Apa yang diturunkan kepada engkau. Quran nombor 1. Lepas tu baru wa ma unzila min qablik. Lepas tu baru Taurat dengan Injil. Menandakan selalunya ahli kitab Taurat Injil no hal beriman dengan Taurat Injil. Ada juga yang tak beriman, dia ubah Taurat Injil tu. Dia ubah macam-macam pahaman sesat orang Yahudi. Ada tu orang Yahudi tu dia nak ambil Palestin tu. Dia kata tak ada guna kita menguasai Palestin melainkan dapat menguasai Masjidil Aqsa. Itu hak dia nak sangat tu. Cuma dia duk ambil pun tepi tu. Tu hak tepi-tepi je lah tu.
Gaza apa semua tu tepi-tepi. Bukannya Masjid Al-Aqsa Gaza tu, tapi duduk dalam kawasan Palestin lah. Dia ambil tepi barat, ambil Gaza, ambil Hebron tu asal Hebrew ke apa. Kawasan tu lah. Ambil Asqalan. Asqalan tu tempat Ibnu Hajar lahir. Ibnu Hajar lahir situ, Asqalani. Ni tempat tu orang Israel duduk lah. Perdebatan dia. Kemuncak dia nak ambil tu lah, Masjid Al-Aqsa. Itu pahaman dia. Puak-puak Yahudi dia tu. Konon-kononnya dia kata ada dalam Taurat. Tak ada apa, dia yang ubah. Dia kata situ ada pemerintahan Nabi Sulaiman duduk situ dulu, bawah tanah. Dia kata ada Haikal Sulaiman, kuil Sulaiman. Tu. Dia kata konon-konon Nabi Sulaiman duduk bawah dulu. Sebab itu kami nak sangat tu Masjid Al-Aqsa tu. Tu yang dia duduk korek lama dah, korek bawah tanah tu. Memang dia duduk korek. Dia kata ada tinggalan sejarah Nabi Sulaiman di situ. Sebab dia kata Nabi Sulaiman daripada puak Yahudi, daripada puak Bani Israel. Nabi Daud puak Bani tu. Masjid Al-Aqsa tu adalah asalnya tapak pemerintahan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Dia duduk situ, perintah di situ. Jadi sebab itu Yahudi kata hak depa. Sebenarnya tak ada pun dalam Taurat dengan Injil, tak ada pun. Depa pandai-pandai ubah. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, depa nak beriman, depa kena ini. Itu maksud. Wa bil akhirati hum yuqinun. Lepas tu barulah Allah Taala sebut lagi, dan dengan akhirat mereka yakin. Apa maksud yakin? Ya'lamuna, mereka tahu. Tahu maksud yakin lah. Wa bil akhirati ni ataf pada bima. Ambil B. Ambil B. Mereka beriman dengan hari kiamat. Habis selesai. Hak ni kemuncak lah ni. Akhirat ni kemuncak. Kerana tempat nak kira amal. Sebab itu Allah Ta'ala sebut yang terakhir kan. Ulaika, mereka itulah. Siapa dia mereka itu? Al-mausufuna, orang-orang yang disifatkan bima zukira, dengan perkara hak disebut tadi tu. Semua tadi tu. Beriman dengan benar ghaib, apa semua tu. Hak itulah kata Allah Ta'ala, ala hudan min rabbihim. Mereka itu duduk di atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu. Orang lagu ni duduk atas petunjuk. Cuba tengok orang lagu dengan Allah. Allah tu duduk atas seolah-olah kukuh. Macam kita duduk atas motor, kukuh tak kita duduk atas motor. Oi, kemas duduk atas motor. Motor besar pula. Kemas nampak seekor tu duduk atas motor besar. Itu maksud kukuh tak kita duduk. Bukan duduk tepi, bukan duduk tang lain tak, duduk atas motor. Kemas. Ni pun sama. Allah Ta'ala kata ala hudan, mereka duduk atas petunjuk. Dengar apa kemas. Bukan apa ni? Ulaika inda hudan, mereka duduk di sisi petunjuk. Kalau duduk di sisi tak kemas. Kalau kita duduk di sisi motor tak kemas. Kena duduk atas sisi motor. Itu baru kemas orang tengok. Duduk atas kuda, setakat duduk tepi kuda orang kata tak kemas lagi. Duduk atas kuda, kemas. Tengok Quran guna. Ala hudan, mereka duduk atas petunjuk. Petunjuk tu duduk bawah mereka duduk atas. Kukuh. Orang lagu ni kukuh. Iman mereka kukuh, kata Allah Ta'ala. Mereka inilah duduk di atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang selamat. Apa maksud muflihun? Tengok dia tafsir. Sedap juga. Faizuna, orang-orang hak berjaya. Tu orang duk nama Faiz tu orang berjaya. Faiz, fauzun, apa lagi? Fauziyah. Itu ambil daripada kalimah faza yafuzu. Faza tu abang tahu nama dia fauzun. Ni azim ni apa? Azim, fauzun, azim. Fauzun tu berjaya. Kalau fauzun tu orang bagi berjaya. Kalau faiz, orang yang berjaya. Itu je dia kalimah tu. Dia ni faizah tu perempuan yang berjaya. Faiz, lelaki yang berjaya. Itu orang guna nama. Kalau fauzun berjaya, tak ada yang ada berjaya. Fauzi pun sama. Cuma fauzi pun sama, berjaya juga. Cuma dia baca dengan baris kasrah. Kalau ikut baca fauzun pun tak apa, dia sama je. Fauzun, fauzi sama. Sama. Cuma kalau fauzi tu mungkin dia berubah ya mutakalim kot. Kejayaan aku. Tu. Jadi Imam Suyuti dia kata, apa maksud orang yang muflihun, orang yang berjaya? Yakni berjaya bukan berjaya di dunia. Yakni faizuna bil jannah,
Orang yang berjaya selamat dengan syurga. Masya-Allah. Itu orang yang berjaya. Bukan setakat berjaya SPM je. SPM betul lah, kena juga SPM kan. Kena lah juga. Tapi jangan lalu anggap SPM tu segala-galanya. Dah. Bukan semua orang SPM hak tak elok tu tak berjaya. Berapa ramai daripada kita SPM tak elok dulu. Lah ni boleh cari makan orang tu. Kalau SPM lah segala-galanya. Tak betul tu. Tak apalah. Tapi jangan pula kata orang begitu tak sama mengaji sungguh-sungguh lah. Jangan macam tu. Mengajilah sungguh-sungguh kalau boleh berjaya. Tapi kalau tak berjaya tu, janganlah anggap tertutup dah pintu rezeki aku. Tuhan jamin kat kita. Saya dulu SPM 2A pun GPSR aja elok. Hak lain tak elok, semua teruk. Taklah teruk, taklah fail, tapi ada lah A juga. Ada lah 2A. Hak lain tu semua aku tak erti. Matematik pun teruk. Tapi tak fail lah. Ada lah rezeki tak tu. Tapi kita kena usaha lah. Itu cerita dia. Tapi kalau boleh berjaya, bagus. Tu bagus, sangat bagus. Tapi janganlah anggap budak yang tak berjaya tu pakai tertutup dah pintu rezeki. Tak, ada rezeki dah. Kena usaha insya-Allah. Kadang-kadang dia lebih pada kemahiran, dia minat kemahiran, dia berjaya tu. Ada macam-macam lah orang. Allah Taala jamin rezeki insya-Allah. Tapi usaha. Ni masuk orang berjaya sini, berjaya dengan syurga, bukan berjaya di dunia. Dah berjaya dengan syurga, najuna minan nar, mereka selamat daripada api neraka. Inilah orang hak berjaya betul-betul. Itulah kata Imam Suyuti. Maksudnya selamat daripada api neraka ni, kata Imam Sawi tu dia kata ibtidaan wa intihaan. Daripada mula pun berjaya, pengakhiran pun berjaya. Maksudnya tak ada lah masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Tak. Maksudnya dia awal-awal asal-asal memang syurga dah. Lepas dah neraka. Itulah hak betul-betul. Tapi kena buat semua ni kena buat semua ni, kena bertakwa, kena beriman, benar baik, kena semayang, kena infak dan sebagainya. Buat semua ni nampak macam mudah kan. Tapi susah juga tu. Ijtinabil nawahi imtisalil awamir tu. Banyaklah tu. Menjunjung perintah dan meninggalkan larangan, banyak tu. Jadi buat semua ni, insya-Allah masuk syurga terus. Tak ada neraka, tak ada. Sebab dalam Quran sebut dah, ulaika humul muflihun. Masuk syurga terus. Tak ada lah kata hang masuk neraka dulu lah baru masuk syurga. Tak ada. Habis. Itu habis ayat 1 sehingga 5 noh. Lepas tu hak ni sambung pula esok. Innal ladzina kafaru. Ni orang-orang hak kafir. Ni ayat seterusnya, ayat yang ke-6. Siapa orang kafir? Tak kira dia tafsir. Abi Jahal, Abi Lahab. Dia tafsir. Apa? Baca Riyadhus Shalihin sikit. Baik, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Baik. Wa an Aiz bin Amr radhiyallahu anhu annahu hadis 656 muka surat 262 annahu bahwasanya Aiz dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Aiz ni dia masuk atas Abdullah bin Ziyad. Faqala lahu, maka berkatalah ia Aiz. Dia kata bagi siapa? Lahu, baginya, bagi Ubaidillah. Ai bunai, dia kata wahai anak kesayanganku. Dia ai tu wahai wahai. Dia macam-macam dia guna ai, ya, macam-macam apa. Ai bunai, wahai anak kesayanganku. Dia ni panggil Pak Ubaidillah bin Ziyad ni jadi pemerintah. Dia jadi pemerintah. Pak dia Aiz tu orang besar tu. Orang besar, orang ada jawatan. Ubaidillah bin Ziyad pun lepas pak dia mewarisi tahta kepimpinan negara zaman tu lah. Tu dia kata kat anak dia pesan kat anak dia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda, inna syarrar ri'a utamah, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang utamah. Pemimpin hak utamah ni berapa? Pemimpin hak keras. Dia kira nak balon rakyat dia. Dia kira nak buang orang dalam penjara. Lawan dia masuk penjara. Ni utamah ni bagi. Ni pemimpin. Jangan. Tu yang dia buat cerita almarhum Pak Lah Badawi masa dia hidup tu. Masa PM lah duduk dalam penjara. Apa hakim bagi menang 2-1. Maksudnya menang 2-1, menang hak ni lah, boleh bebas lah. Mereka pergi jumpa Pak Lah. Pak Lah masa tu duduk di Perth. Ni cerita dalam ni, nantu dia cerita, Kari Jamaluddin cerita, jumpa di Perth.
Telefon Pak Lah bila nak balik ni masuk campur dengan urusan mahkamah. Pak Lah Badawi kata, saya takkan masuk campur kerana nanti depan Tuhan saya nak kena jawab. Itu Pak Lah Badawi. Tu bagus ya Pak Lah Badawi, itu bagus. Nampak tu. Ini bukan saya cakap kau cerita Kita tengok dalam podcast Keluar Sekejap. Saya untuk tengok internet banyak-banyak apa pun nak buat model mengajar. Kalau mengajar betul kita terjemuih. Mengajar kena gitulah juga. Tengok dalam podcast Keluar Sekejap tu. Jadi zaman dulu dia orang-orang kawan-kawan Pak Lah dia cerita kata dia pun telefon dia di first masa tu dia duduk di Australia. Kata Pak Lah balik supaya masuk campur dengan urusan mahkamah, bagi kalah, bagi 2-1, jangan bagi dia keluar duduk dalam penjara lagi. Pak Lah kata saya takkan masuk campur dalam urusan mahkamah kerana saya takut nak jawab depan Tuhan nanti. Sebab kita semua akan jawab depan Tuhan. Itu Pak Lah Badawi. Bagus dia orang lembut Pak Lah Badawi. Maksudnya ada orang dulu-dulu pemimpin-pemimpin ni dia cuba masuk campur dalam urusan mahkamah. Itu kuasa eksekutif. Mana boleh kita pergi kacau. Urusan mahkamah yang kacau. Itu hakim dia buat keputusan, kita kena taat lah. Mana boleh kita sebagai pemimpin nak pergi kacau. Pak Lah menunjukkan budi yang baik. Maksudnya dia takkan bercampur. Dah kata lagu tu lah. Tak ada lah dia nak pergi kata ubah keputusan. Kalau hak tu tak tahu lah mau alam lah tu orang lah hak 22 tahun 24 tahun tu mau alam lah. Dia pergi tengok ni. Tengok dia pesan ke anak dia, hang jaga lah anak lah. Hang jadi pemimpin, hang ingat lah jangan jadi pemimpin hak kasar. Sebab Nabi kata inna syarrar ri'ah, sekeji-keji pemimpin hak kerah. Hak kira nak zalim rakyat dia. Dia kira nak balun dia. Tak ada silap sikit, kira nak bubuh dia. Tak boleh kata sikit, kira nak check terus SKMM. Sakan kita. Nak tak ada kebebasan media. Sagat rakyat katakan hari sikit tu tahan telinga lah. Siapa nak jadi pemimpin, tu cerita dia. Tak boleh orang tegur ni. Tegur kau nak balon terusnya. Tangkap, siasat. Sagat. Sedap Fa iyyaka an takuna minhum. Jaga-jaga engkau. Tengok dia kata kat anak dia. Dia pesan kat anak dia, hang jaga tau. An takuna minhum, mu jadi daripada mereka itu. Mereka itu syarrul riha. Mu jangan jadi macam depa lah. Ingat elok aku dengar Nabi kata ni. Ayah dengar Nabi kata, maksudnya ayah dah sahabat lah. Anak dia bukan sahabat. Ayah dengar Nabi kata begitu. Mu jaga. Muttafaqun alaih. Jadi jangan zalim kepada rakyat. Itu maksud. Jadi ingatlah. Habis itu. Lepas tu dalam tu ada yang kita baca sendiri, budak-budak ni baca sendiri dalam tu ada. Dia punya tu lah. Dia punya syarahan dia tu. Lagi. Baca sikit boleh dalam. Nombor 4. Inna syarrur ri'a, utama saya baca laju. Ar-ri'a jam'u ra'in ay syarrur ru'ati wal hukam. Usatul ladzina yadhlimuna an-nas wala yarquna lahum wala yarhamunahum. Itu dia kata. Ar-ri'a maksudnya pemimpin yang kasar. Darabahu sallallahu alaihi wasallam masalan lil hukam su. Rasulullah buat misal bagi pemimpin-pemimpin hak zalim. Wal wulati zalamah. Zalamah ni pemimpin hak zalim. Allazina la yanalu ra'ayahum minhum, yang rakyat tak dapat manfaat daripada mereka illa kulla batshin wa udwan, melainkan kezaliman. Yuhakimunahum bil hadid wan nar, depa hukum rakyat dengan besi dan juga api. Balun kita kata wala yuhaqiquna lahum masalihahum, mereka tak buat maslahat pun kepada rakyat. Kira makan rasuah rasuah sana rasuah sini. Rasuah ni lah yang boleh menguntungkan sebuah negara. Jalan buat rasuah. Jalan tak tahan lah. Orang sepatutnya buah banyak ni, dia buah banyak ni bahan. Habis berlubang jalan. Itu rasuah. Orang bagi kat dia. Tu rasuah ni jangan, tak boleh. Habis. Tu tak macam ni lah tu. Nombor 657. Wa bi ilaihi qala wa an abi Maryam al-Azadi radhiyallahu anhu annahu bahawasanya Abi Maryam qala, berkatalah ia Abi Maryam li Muawiyah bagi Muawiyah. Dia kata bagi Muawiyah ni dia ni panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bertembung dengan Sayyidina Ali tu, yang bergaduh dengan Sayyidina Ali kan. Tapi dia sahabat Nabi. Saya tak berani katalah Muawiyah betul, Ali betul, saya tak berani lah tu. Saya kata dua-dua betul. Tak berani lah sebab sahabat Muawiyah ni sahabat tu, nampak tu. Radhiyallahu anhu. Dia radhiyallahu anhu. Bukannya orang dalam. Dia mengasaskan kerajaan Bani Umayyah tu. Dia Muawiyah, sahabat Nabi, penulis wahyu. Jadi panggil Pak Abi Maryam, dia nasihat pada Muawiyah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku dengar Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Siapa-siapa yang melantik akan man oleh Allah Taala sesuatu daripada urusan orang Islam, fahtajaba duna hajatihim, maka fahtajaba, dia tegah orang yang ada hajat daripada kalangan orang Islam. Orang nak main minta sumbangan kat dia pun payah nak jumpa. Payah fahtajaba, maksudnya dia tu tak bagilah hajat orang. Macam-macam prosedur. Macam-macam hang ni. Itu tak boleh, ini tak boleh. Tak cukup lagi borang ni, kena pergi balik dulu, buat lagi borang ni. Macam-macam. Orang kampung kan nak tahu mana kan. Permudahkanlah. Wa khallatihim ni sama. Wa khallatihim ni ini dia dalam ni dia kata hajat juga. Sama. Maksudnya dia tegah fahtajabah, menegahlah ia man orang yang ada hajat daripada kalangan mereka itu apabila muslimin. Wa qallatihim sama, wa faqrihim, dan susah, orang susah daripada kalangan mereka itu al-muslimin, orang susah. Ihtajaballahu duna hajatih, masya-Allah. Nescaya Allah Taala akan tegah hajat dia pada hari kiamat. Takut. Hari ni hang tegah rakyat tak minta sumbangan kat hang, payah mula dengan hang ni. Macam-macam benda dengan hang ni Itu gini. Sebelum menang cakap macam-macam, habis menang murung habis. Jadi nanti hari kiamat kata dalam ni riwayat ni riwayat Abu Daud dengan riwayat Tirmizi, nanti Allah Taala akan tegah hajat dia pada hari kiamat. Hadis ni elok musim belang raya baca. Panggil saya ceramah ni. Itu kata dia. Ngari tak mahu saya tak arti ceramah ni dulu beli kan. Wa khallatihi ni sama. Hajat dia hari kiamat. Domirhi tu kembali kepada mana? Kembali pada man tadi. Dulu hang sakan kan. Nanti hari kiamat hang minta Allah Taala tak bagi hang. Pada muka hang. Itu cerita dia. Wa faqrihi, dan susahnya susah man yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ni elok baca depan pemimpin. Kalau dia main balon hadis ni kat dia, suruh dia beringat. Ingat ni Muawiyah bagi apa dia orang pesan kat dia. Faja'ala Muawiyah dia dengar hadis ni, punya dia takut hari kiamat nanti Tuhan tak bagi hajat dia. Faja'ala Muawiyah tu, maka menjadilah oleh Muawiyah melantik rajulan, seorang lelaki, ala hawaij nas, dia nanti seorang menteri, seorang esko ni tolong pergi cari siapa-siapa yang susah, minta sumbangan, bagi kat depa kalau cukup syarat. Itu tapi kena ada lah juga prosedur kan. Tapi gitu lah, dia lantik esko yang jaga bab kebajikan rakyat. Dia nanti dia takut hari kiamat nanti dia tak lepas jawab dengan Allah Taala. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Hadis tu riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Habis bab pemimpin yang zalim, bukan pemimpin zalim, suruh depa lembut dengan ni. Lepas tu esok dia sambung pemimpin yang adil pula. Nak bagi kita seronok pula jadi pemimpin kalau adil. Kalau tak adil hak tadi Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'alayka mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayna yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya